Guys, dalam PAS ni aku tengok yang paling bijak ada dua orang lah. Yang pertama YB Ham Hilman, yang kedua YB Shahir. Dua orang ni je aku nampak bijak. Yang lain semua biasa-biasa je lah. Tapi bila aku tengok kenyataan YB Shahir ni, sebijak-bijak beliau pun, tapi bila bermain dengan politik ni je lah, kita takkan sokong musuh kita kan. Kita tetap kena kritik, tetap kena kutuk. Tapi kritik tak salah. Sebab YB Rafizi pun kritik kerajaan, tak salah. Tapi kalau kata cara untuk kita kritik, kita kena bagi solusi. Apa yang dimasukkan dengan solusi? Mudah je. Contohnya dulu kan korang kata PH pandai jadi pembangkang. Aku sokong dengan kenyataan PH pandai jadi pembangkang. Tahu tak sebab apa? Kau tengok sejak 2008 sampailah pilihan raya baru-baru ni kan, 2022 tu, PH konsisten bagi bajet alternatif setiap tahun. Maksudnya contoh, kerajaan pada ketika itu dah umumkan satu bajet dan pada masa yang sama PH counter kata bajet tu tak bagus, tapi bukan sekadar sembang kosong kata tak bagus lah. Dia bagi sekali bajet alternatif sekiranya mereka jadi kerajaan. Oleh sebab inilah mereka banyak dikategorikan sebagai janji palsu. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya bajet yang dibuat tu at least ada point untuk di-counter dengan apa yang kerajaan sedang buat. Dia bukan macam sembang kosong lah, macam Syahir kata kan. Bajet kali ni tak bagus lah. Bajet kali ni lebih bagi kepada Sabah Sarawak lah. Kelantan, Terengganu dan SG4 macam tak dapat apa sangat. Lebih kurang macam tu. Tapi bagi peribadi aku, untuk pengetahuan kau lah YB Shahir, orang yang paling bijak dalam PAS. Sebelum ni kerajaan dah banyak bantu Kelantan dan Terengganu tau, sejak Anwar ambil alih. Dengan masalah air Kelantan apa semua. Jadi kalau kata Anwar boleh selesaikan masalah air, takkan kau nak Anwar selesaikan semua benda kat Kelantan tu? Jadi apa fungsi kerajaan negeri kat situ? Faham tak? Bukan Kelantan saja. Selangor ke, Penang ke, kalau kata Anwar terlalu manjakan bagi dana yang besar, apa fungsi kerajaan negeri di situ? Ia berbeza dengan Sabah dan Sarawak kerana termaktub dalam perjanjian MA63 yang selama ini tertangguh puluhan tahun, dan bila Anwar bagi kuasa itu kepada Sabah dan Sarawak, that's it. Itu yang seperti dijanjikan. Faham tak? Dan ada juga orang percikai kata ini adalah gula-gula pilihan raya. Ini kalau aku kata bodoh marah. Pilihan raya lambat lagi. Kerajaan bulan 11 ni baru masuk 3 tahun. Kalau ikut secara lazimnya pilihan raya 5 tahun sekali. Jadi mana ada kerajaan nak bagi gula-gula di pertengahan jalan? Sebab orang kita, terutamanya orang Malaysia, kebanyakan kita senang lupa diri. Bila orang bagi bantuan, tak percaya kau tengok sekeliling kau. Bila kau bagi bantuan dekat seseorang itu, sekejap je, lepas tahun 2 dia akan lupa yang kau pernah tolong dia. Ini fakta, aku tak reka cerita. Jadi apa logiknya kalau kerajaan nak bagi gula-gula di pertengahan tunggal? Selalunya gula-gula ni diberikan semasa dekat dengan pilihan raya. Tapi aku tak marah YB Shahir lah, sebab dia bercakap atas kapasiti seorang ahli parlimen yang mewakili parti politik. Dan parti politik beliau adalah PAS yang merupakan pembangkang di Dewan Rakyat. Okey lah, at least ada suara bercakap lah. Tapi dia tak cukup sebab tak ada bajet alternatif yang ditawarkan. Maknanya kalau aku jadi kerajaan, apa yang Pakatan Harapan buat tak bagus, sepatutnya kena buat gini. Cadangan kepada pihak pembangkang, buat satu bajet alternatif. Kami tak setuju kerana kerajaan bantu imam, siak dan juga guru-guru kafar. Kalau kami jadi kerajaan, kami akan naikkan gaji guru-guru pasti. Contoh.